tadi baru pagi saya bercakap dengan saya, baru lepas tadi semalam kita dah bincang. Ni, I tengok you punya live. Pun kena tipu dengan bank. Macam mana kena tipu dengan bank puan? Jujur je lah ya. Salah aku lah juga. Salah sendiri. Yelah, nasib baiklah. Apa? Yang bukan si becak tu. Oh, sorry. Okay, kita back to channel. Back to crew channel. Nanti dulu. Aku ni kena cerita. Contoh gini. Okay. Korang nak cerita ke tidak ni? Ya Allah, alamak. Alamak. Gini. Aku nak cerita dengan korang. Dah tepuk dah ni. Orang suka. Kau suka kan nak menggosip ni. Ada pek yang setia cuma motor. Kenapa? Ejen? Siapa? Aku tengah live. Betul. Jangan kat sini. Ha? Tak apa, kau cakap ni. Saya cakap pasal promotion. Tak. Dulu, kejap. Tak. Hello? Assalamualaikum. Salam. Saya, Ya. saya kan tadi baru pagi saya bercakap dengan saya, baru lepas tadi semalam kita dah bincang. Ni, I tengok you punya live ni. Okey. Sekejap. Saya tengah live. Nanti saya keluar balik. Tak, saya tak tengahkan you benda ni penting. Saya bercakap you sekejap je. Okey, jom. Dah. Okey, sekarang. Okey, tanda-tanda masalah ketiak. Ketiak lah pula. Okey. Bukan yang pasal botox tadi. Kau kacau aku lah, kenapa? botox. Okay. Mana? Ke video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.